Ini jangan tahu ya, dia pakai cabai yang banyak banget mengandung tomat. Seperti ini kental tak masak santan. Tahu masak santan. Jadi rasanya asam, manis, pedes. Seger gitu teman-teman. Bismillah wisan. Aku suka banget makan tahu. Kuahnya kita siram, amazing kental. Sayuran, protein, telur. Ini makan malamku seperti jangan tahu santan, masak santan. Pedesnya mak celeng. Pedes, manis, gurih, asam-asam dari tomat, terus seger kental. Sekarang jam 1:30-an. Aku masak nasi ya teman-teman, karena aku mau nganterin nyonya ke dokter mata, X-quang, ronsen mata. Halo, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Yayu Cayo, semangat. Hari ini ceritanya jadwalnya adalah nganterin nyonyaku pergi ke dokter mata untuk kelanjutan dari rencananya nyonya mau operasi kataraknya. Jadi mata nyonya aku ada katarak. Ini tuh jadi sebelum aku pergi di jam 2:30. Jadi nanti malam masak apa wis tak siapin. Contohnya kita masak kuah lobak putih wis tak godok lobak putih. Karena nanti Titi pulang makan. Biasanya kalau Titi pulang makan itu jam 6 wis biasanya wis nyampe di sini. Nanti takutnya kan kita pergi ke tempat mata kan kita nggak tahu pulangnya jam berapa, nggak tahu kondisinya nanti seperti apa, jadi tak siapin biar nanti gak kedandapan. Ini nanti ada ngoseng gubes, jadi nyonyaku galugalan beli 5 gubes, 1 gubesnya rusak tak buang, nggak usah ngomong pokoknya dibuang aja, karena memang jiwanya nyonyaku seneng belonjo. Ceceku beli lagi 3 di rumahnya belum dibawa ke sini, wah sebenarnya bisa senengnya. Nah ini kita ada bakso ikan dimasak nanti disepulungin ke kuah lobak putih. Nanti nyonyaku request yang namanya fanci jautan, tomat, tumis, telur, terus kita ada nanti ngoseng daging sapi sama buncis, sama goreng ikan. Nah, seperti itu ya. Kira-kira bisa tak siapin seperti ini. Nah, seperti itu. Deh. Nah, ini buncisnya bisa tak alupi teman-teman. Nanti dioseng sama daging sapi ini, biarkan. Ini bakso ikan nanti nyemplung ke kuah lobak putih. Ini telur, wis dialupi, wis dipotong-potong, nanti dioseng sama telur. Nah, ini ono bis gubis tak ya. Ini kuah lobak putih gampang, kita pakai balungan ayam sisaan kemarin. Jadi nggak usah nggodok lagi buat kaldu. Nah ikan ini masih freezer punya, ini juga masih freezer, biarkanlah. Nah untuk tomat aku masukin kulkas ya. Kata nyonya nih rumah sakit dingin, jadi nanti kan nunggu di rumah sakit pakailah jaket. Sebenarnya cuaca nggak sedingin itu. Tapi kalau misalkan naik bis atau naik taksi itu dingin. Ini hari ini kok ireng kabeh engko diamuk apa ora ya ora ngerti. Seperti itu ya teman-teman. Ini aku mau jemput nyonyaku ning salon. Nanti kelanjutannya gimana seperti itu. Wes ini tak biarkan seperti ini. Jadi setidaknya wis masak nasi. Jadi kalau Titi pulang nanti tinggal masak gampang seperti itu. Oke. Ini. 我看伊来吼水就啉嘞，对吧？敢若真喙干人。你讲不要吃遐饭哇，吃恁遐鸡腿排骨吃了。这个水还有没有？我讲。我装好了，我在沈浩这边有装。好。那医院也有的装。哎？医院也是有的装，医院也有水。哦，这样，好好。 你的豆豆嘞？你的娃娃嘞？没有，你没有娃娃的、啊？没有，我没有买，很脏了啦，下一天了。真的。我们整好，早去早回。在那边比较安全，我们灯吃在那边。早去早回，你嘛是不由得不由那。3点没啊？2点45分，差不多了。是是。要紧啊，不用再来这些。姐姐要不要买一张摸这个一下这样，在吗？等下会重。
买一张399那个。Nah. Itu nomor ini rajanya ini. Di sini ya. Kita nunggu bis 262 ya. Untuk ngepasi. Nggak kelihatan di sini. Kita ada di Dingsi. Exit 1. 706. Leo 是不是？262。262有没有到德和路啊？啊，德和路，德和路。不知道。Ini yang biasa nih ke rumah Ama itu loh. Ini sepulang dari rumah Ama Sintia. Naik kau, kita harus turun dari bis ya. 是不是太太？这个是不爱切太太买东西那个地方哦。我们随便过马路可以啊？这个的，在医院社这边远东。哪里去？哦，那个前面那个。有健保有没有？要不要挂号一下？没有，已经挂号好了。我直接到6楼啊。看到？那个？看到。我是和我没有看。咖啡。哦。好多薄多厚不？那就是这样薄薄的，超薄。这个。这一件哈，这个料子哈，很舒服，他家在你们常买啊。OK，还 OK 啦。Nyonya aku malah ke sana, mampir ke toko baju dulu, rasan-rasan se. Kita dan di sini. Panjang umur, sehat selalu Pak Kopi. Ini adalah Pak tukang kopi. Rezeki ini lancar, sehat selalu. Ini sak truk kopi ini loh, Poklau. Di sana ono nongko ya, baunya semerbak harum. Geraya. Kita tadi naik bis turun di sana ya. Turunnya ya di sini. Itu bis 262 itu lumayan ugal-ugalan ya, maksudnya cowopet gitu loh, nggak yang pelan-pelan itu enggak. Aku takut nyonya aku naik kenapa-napa. Ada oven lah loh. 我还在给他打电话说我要。看他的衣服就知道里面有他们。我看那衣服的造型都差不多是他们。没关系啊，他来了再告诉他你去看医生。好，你跟他讲好了哈。这时候我去看一下。他叫我说什么？没关系，他来了就。他来了啦。抓贼了，刚好。好了，我们走。哎呦啦！哎呦！你们看见了吗？阿妹啊，你讲讲你卡，你哪来？这边来，我跟你讲啊。啊，你好啊，无啦，我今日叫我阿妹诶，我在。我们去买这个，他有钱啊，我这个好可爱。那还有菜现在谁啊？没这有啊，这有啊。啊？猫猫的是吧？不是，可以装挂枝啊。没有，自动门的，自动门。什么？自动门。啊，对对。他那个没办法锁，不知道为什么。没办法锁。就是等一下。哇，太太，时间到了，太太。时间到了。
你如啊，你第上尾即批就是。我讲我就还捌穿嘞，咱两个人拢了，到这尔嘛有，啊到这尔，我知拢无咧穿嘞。到这，即摆穿尔，对啊。即摆还爬咧，它这个锁就是你看，它照样开。这个是干嘛用？那无好，不是你们帮忙，就是我，比如说我锁起来，我让它不要动嘛。比如说我要控制它，不要让它客人按。对对，不是有时候我要去哪里干嘛，我就锁着不让它动。哎，讲好，等下伊看会切无，你再走哈。嘛对呢，我无感觉戆啊。对。你们是就这遥控器吗？对呀。我就是即摆去检查有摆咧咋。这里。不是你弄的吗？哎。啊，你们是用这个的吗？还是？我是做自动的没错，但是有可能装的不是我们家的。对。那个程度才可以割呀。你们说这个它是设定控制这个，对，让客人开嘛。对，就说我要出去后我要干嘛，我就把它锁起来。好好。Oh, sisi. Soalnya aku di dalam ya, nggak mau keluar. Setaman yang karena ya. Oh, 5C dari 5. 小心哦。Di sini lagi ya. 不知道按键啊，它有支架有没有？Nyonya aku ngajakin ke sini lagi. 之后就不知道你就带着你跑，怎么去操控那个方向盘什么的？难道呢就在板桥就直接花？几百万呢？对呀，才拿来第二天呢。第二天就他，那我不知道，就他的部下就是没几天，然后。Aku menemukan pasar ya, ya murah banget. 100 NT. Murah-murah ya. Tapi kualitasnya ya biasa. Ada harga, ada rupa. Ini lucu-lucu. Tak ya, masuk ke depan. Ya murah-murah. Welcome. Ini pasar Tanah Abang ya. Murah-murah. 100 NT, 100-an. Murah banget, 100, 200. Untuk jagung rebus. Pasarnya segede ini sampai maju ke depan. 100. Murah ya. 200.我卡嘛你无开放啊！就讲你今日，我会记你今日来看目睭啊。我叫你早起呢，是下晡。这拢会播。你早起，你是咧，佫袂记。你记得真歹呢。我甲伊讲，伊9点的，伊讲下晡3点。3点啊！我3点头一来看。你3点是甲你早起来看。啊，你家己来是7点，你就困袂去啊。对啊，那边个9点你咧7点外就走来，等于早囝你佫。人我用哦，人我一个我坐。其实嘛真方便。对啊。但是就是惊你目睭。没有诶，有的人会看无共。没有看到，没有看到不莎莎，
这个是谁？底下谁？不认识，哦，是蔡杨慧清，我是杨慧清的。说不好吃都好吃，你看你要吃什么自己挑。有没有巧克力？你来吧，我把烤等。 Pingkan sak kresek. 这里 没有，不喜欢。可以挑上来。不要，很好看啊。没有，不是巧克力，它写什么？不是。Erling Erlio Cie。Erling Erlio 5月5号。为什么它放那么久？黑糖的你可以吃。不是，我不喜欢巧克力。巧克力，巧克力。有没有巧克力？弄一点萝卜汤了哈。我煮了啦，滚了。要捞排骨。哎，这个提来切切，拢放在这。那个菜豆为什么买一大堆？是用猪牛的，我不知道。哎，你咱切你地黑无哈？嘿，那边都我只给你。没有，我没有说喜欢，不喜欢。你要说喜欢，切来吃啦，咱个切来吃。太要吃了，不这个送你。最香的，后礼拜去。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐！切个饼，你就祝你生日快乐。红豆不能吃呢麻吉。有签到啊？有那个菜刀？哎，来了，哎那个来了，哎，对呀。来了嘿！现在卡，鸡的汤啊？什么？鸡汤啦，那你太太买30包了。什么鸡汤？你也会食鸡汤哦？我鸡汤还够有，我袂啉嘞。你要爱，你讲，这个较真的有红豆我。都还有诶，你叫你买我还够有呢。你都安尼转去，我就甲你教，安尼就来你甲煮一下汤啊，无就切。我哎呀，剩3包，我啉啉买就好啊。嘿啊，那个我现在不能吃，我今晚拢要订起来。好，你我来食，你去食。哎呀，麻吉啊，麻吉麻吉，麻吉啊，我今日好吃？你来呀！啊，你也可以吃到麻吉啊，快点啦！我不要，我不喜今日欢。黑诶。红豆麻拜拜吉啊，拜拜。拜拜。對，要準備。Kita kresek deh. Seperti ini. Nah ini aku pulang ya, nyonya aku neng salon bersama teman-teman. Berkumpul bersama. Jadi nyonya aku tuh sungkan kalau temennya neng salon, terus nyonya aku pulang duluan. Dikiranya ada sedikit emosi jiwa atau apa. Buh, ya. Aku mau persiapan masak lagi ya. Nanti Titi pulang makan. Jam segini baru nyampe rumah, 1:30 berangkat, jam 4:30 lebih pulang. Oh my god. Kisaran 3 jaman kita ada menunggu mata tes mata. Nyonyaku sekalian tempatnya teman-teman nyonyaku main di sana yang Po Ailu. Terus setelah itu wis pulang nyonyaku ning salon ya. Tadi ini ceritanya nyonyaku beli 3 macam sayuran. Ono wortel, ono toto, kacang koro ya. Murah teman-teman di sana. Di sana murah, kakek yang pagi itu mahal banget. Terus ono godong telo 3 macam 100 NT cuman, murah banget. Ini kalau kakek yang tadi pagi aku beli itu pasti mahal teman-teman. Ini godong telo si preteli suka ionya. Ini kacang koro, aku suka kacang koro ya. Kayak kembali ke masa lalu itu. Dulu almarhumah mbahku suka. Wis masukin kulkas saya. Oh, lapar, aku mau makan lagi ya. Tadi aku makan, ini mau makan lagi. Tadi makannya gak di video. Anggap aja ini makan malam. Yes. Ini jangan tahu ya, dia pakai cabai yang banyak banget mengandung tomat. Seperti ini kewental tak masak santan. Tahu masak santan. Oh. Jadi rasanya asam, manis, pedes. Seweker gitu teman-teman. Bismillah wisan. Aku suka banget makan tahu. Kuahnya kita siram. Amazing kental. Yes. Ini sayuran. Ini protein, telur.
Ini makan malamku seperti ini. Dulu makan dulu. Aduh ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ini sebenarnya kemarin penuh ya. Ini dikasih dari Ibu Salon untuk makan. Tinggal segini. Jangan tahu santan, masak santan. Jangan adalah sayur ya. Jangan, kalau di kampung tuh bilangnya jangan. Tapi dia adalah nama lain dari sayur. Bismillah. Pedasnya mak celeng. Pedas, manis, gurih. Asam-asam dari tomat, terus seger, kental. Ini kayak mengandung taburan-taburan keju gitu loh. Aku sebenarnya suka yang original ya. Aku seneng banget mas santan gini. Katanya nggak sehat ya, tapi aku suka banget. Karena kalau misalkan aku masak dulu, nanti setelah masak Titi pulang, aku nggak bisa bikin video teman-teman. Jadi aku makan dulu baru masak. Setelah masak makan lagi. Enak, creamy. Kental ini santan yang gede itulah. Yaitu tempe nggak usah digongso atau dioseng dulu, dibikin dimasak santan. Jadi kayak jangan tempe itu enak banget teman-teman. Tempe itu cuma dipotong-potong, nggak usah digoreng, nggak usah dioseng dulu, nggak usah. Cemplungin ya. Aduh, seret.
Jadi rasanya sedep gitu. Sedep, manis, gurih. Mantap sekali. Ini kalau majikanku nggak makan ya, karena dia pedesnya ini mentok. Pedesnya nggak main-main. Telur ungkep ya, vegetarian katanya. Dia uasin banget sampai dalam-dalamnya itu asin. Kayak mengedok gitu loh. Sampai mau resap. Ya Allah. Ini aku pulang terus makan ya guys ya. Rebung, ini ikan goreng, ini pancit cautan, ini bakso, ini kubis, buaya ono apple sama jambu biji. Ini rebung ya guys, ikan ya, kubis, pancit cautan, ini kuah ya. Ini dia mengandung ayam. Ini apa? Ono bakso satu. Ini lobak putih ditambahi sama nyonyaku paihe, bunga lili, dan lain-lain. Nanti masih ngoseng ini ya, daging sapi sama buncis. Itu bawang merah, bawang putihnya. Nah, seperti ini. Wong irere bukan kuece lah. Sencer rere cuy hao